kat bilik awak pula. Apa tak pergi Betul. Kimia. Betul Daniel. Ya Apa Daniel? Allah, anak saya tak masuk Islam. Okey, tajuk yang awak dapat agak susah sikit. Betul saya susah betul tu. Apa susah dah urusan kemudian. Okey, tajuk awak, tema dia adalah pentadbiran dan politik. Okey, senang je lah pasal belia. Walaupun dia tema pentadbiran, tapi tajuk dia adalah belia mesti mempunyai daya kepimpinan, kreatif dan bersasiah unggul kerana mereka merupakan bakal pemimpin negara. Bak kata peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bincangkan. Okey, so dia tak bagi tahu pun nak apa, langkah ke, faktor ke, usaha ke, ciri-ciri ke. Jadi tajuk ni boleh pilih fokus yang random. Okey, boleh pilih. Okey, kita boleh mula sekarang dalam masa 15 minit. So jam saya menunjukkan pukul 10. Kita akan tamat perbincangan pada pukul 10.25 minit. 10.15. Yes. 10.25 minit. Okey, boleh mula sekarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri. Pada hari yang berbahagia ini, kami akan membincangkan belia mesti mempunyai daya pemimpinan kreatif dan bersasiah unggul kerana mereka merupakan bakal pemimpin negara. Bak kata peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pada era globalisasi ini, bapak susah sikit. Pada era globalisasi ini, belia merupakan harapan bangsa yang bakal memimpin negara kita, tidak kiralah semasa mereka muda atau semasa mereka tua. Namun begitu, belia semakin lama kita boleh dikatakan semakin malas ataupun tidak kompetitif dalam berusaha untuk memimpin negara kita. Persoalannya, apakah sebenarnya yang kita boleh kaitkan dengan belia yang kompetitif atau berusaha untuk memimpin negara? Antara ciri-ciri belia yang mempunyai daya kepimpinan, yang mempunyai sasiah yang unggul adalah seorang belia yang berfikiran kritis. Seorang belia yang berfikiran kritis mampu memikirkan solusi atau jawapan kepada apa-apa isu dalam situasi yang tegang atau situasi yang memerlukan daya pemikiran yang tinggi. Ini boleh dikaitkan dengan masa kini apabila terdapat banyak isu-isu yang muncul di dunia, seperti contoh isu perang, isu penduduk asing dan juga isu angin monsun. Sebagai contoh, seorang belia yang bagus mampu untuk memikirkan solusi yang baik untuk isu pendatang asing ke negara kita, seperti meletakkan mereka di tempat-tempat yang spesifik. Kesannya negara kita akan dipenuhi dengan pemimpin yang mampu berfikir, yang rajin, yang mampu berfikir di masa-masa yang tegang. Intihannya, sebagai seorang remaja, kita mestilah membesar dan juga berazam untuk menjadi seorang belia yang mampu berfikir secara kritis. Apakah pula pendapat saudara?
pada pendapat saya, ciri seorang belia yang bersiasat unggul ialah disiplin. Hal ini kerana seseorang yang berdisiplin tidak senang berputus asa dan akan cuba yang sebaiknya untuk melakukan tugas mereka. Seterusnya, seorang belia yang berdisiplin tidak senang untuk terikut-ikut pendapat-pendapat belia-belia yang lain dan akan teguh kepada tugasan mereka. Contohnya, seorang belia yang fokus untuk membangunkan ekonomi negara tidak melihat kes-kes kaum atau isu-isu ketenteraan dan hanya fokus kepada ekonomi negara. Kesannya, jika kita ada belia yang berdisiplin, ekonomi negara akan makmur dan negara akan berdaulat. Oleh itu, seorang belia perlulah bersifat disiplin. Apakah pendapat saudara? Pada pendapat saya, ciri belia yang bersiasat unggul ialah amanah. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat amanah boleh membentuk negara yang harmoni. Implikasinya, sebagai pemimpin, belia tidak patut mengambil rasuah kerana merasuah itu membawa keburukan. Impaknya, ekonomi negara tidak akan terbantut kerana tidak mempunyai kes yang merosakkan nama negara. Penegasnya, sifat amanah boleh menjauhi belia daripada kes yang merosakkan nama negara serta membawa ekonomi ke arah yang lebih makmur. Bagaimanakah pendapat saudara? Pada pendapat saya, belia yang merupakan bakal pemimpin negara perlulah berfikiran terbuka. Hal ini kerana dengan pemimpin yang berfikiran terbuka, dapatlah mereka mengambil kritik-kritik yang didapati oleh rakyatnya atau warga negaranya dan menggunakan kritik tersebut untuk memajukan kepimimpinannya ataupun negaranya. Contohnya, pemimpin yang berfikiran terbuka
akan mendapat kritik yang banyak kerana senang bertukar mengikut kritik-kritik yang didapati. Kesannya, ia akan mendapat sokongan rakyat-rakyatnya kerana mendengar atas apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Oleh itu, kita mendapati bahawa bakal pemimpin negara perlulah pemimpin yang berfikiran terbuka. Mana? Sana. Apakah pendapat kalian? Seterusnya, pada pendapat saya, seorang belia yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi mestilah mempunyai sikap berani dalam diri sendiri. Sikap berani penting untuk seorang belia baginya untuk memampukan dirinya untuk bercakap secara awam, menyuarakan pendapat, meminta pertolongan dan sebagainya. Sikap berani juga penting kerana ia meletakkan imej yang bagus untuk diri seorang belia dan menyebabkan ramai orang akan berasa selesa dan juga inginkan belia tersebut sebagai pemimpinnya. Kita boleh mengambil contoh seperti Syed Saddiq yang mempunyai sifat keberanian yang sangat tinggi. Beliau berani dalam membuat konten di TikTok dan juga berani menyahut apa-apa cabaran yang diberikan oleh rakyat ataupun cabaran dirinya sendiri demi mendapatkan persetujuan daripada rakyat untuk mengundi dirinya sebagai pemimpin kawasan mereka. Kesannya, apabila kita ada belia yang berani, bukan sahaja suara kita akan dapat disampaikan melalui belia, kita juga akan dapat hidup dalam keadaan yang kita inginkan. Oleh itu, belia mestilah mempunyai sifat berani dalam diri sendiri demi menjamin keamanan sosial dan juga kestabilan politik. Bagaimana pula dengan pendapat kalian? Pada pendapat saya, seorang belia mestilah yakin. Hal ini demikian kerana keyakinan yang tinggi hal ini kerana belia mestilah yakin dengan kata-kata dan aksi mereka dan tidak berasa takut akan apa yang akan datang. Dengan keyakinan yang tinggi, suara pendapat belia akan tinggi. Justeru, ramai rakyat akan mempercayai dan cuba untuk menolong serta memberi sokongan kepada belia itu. Kesannya, negara akan membangun dengan pemerintah dan pemimpin yang yakin dan tiada rasa ragu-ragu. Apakah pendapat kalian? Pendapat saya juga,
belia perlu mempunyai sifat berpandangan jauh. Hal ini dikatakan demikian kerana belia perlu mengetahui apa perkara yang perlu diletakkan pada tempat pentadbiran untuk memajukan tempat tersebut. Misalnya, belia perlu membuat rancangan untuk memajukan tempat pentadbiran beliau. Kesannya, rakyat akan lebih selesa dengan pentadbiran tersebut kerana mempunyai fasiliti-fasiliti yang lebih maju. Ringkasnya, belia perlu mempunyai sifat berpandangan jauh supaya rakyat berasa lebih selesa untuk menggunakan fasiliti-fasiliti tersebut. Apakah pandangan kalian? Pada pandangan saya, belia mesti mempunyai peranan pemimpin yang tegas dalam memimpin rakyat-rakyatnya. Hal ini kerana untuk memimpin sesebuah negara, ketegasan pemimpin perlulah tinggi agar dapat melaksanakan kerja-kerja yang besar dan projek-projek yang akan membangunkan negara. Contohnya, projek negara yang besar tidak dapat dilakukan keseorangan, malah memerlukan ramai rakyat dan pemimpin yang tegas dan pemimpin yang tegas akan memimpin rakyat-rakyat tersebut. Kesannya, dapatlah negara yang maju dengan sokongan-sokongan rakyat kerana pemimpinnya yang tegas. Ya. Masuk. Tak ada belia pula. Tak ada belia pula. Sama kata. Sini. Nak simpulkan semua. Okey. Kesimpulannya, ciri-ciri bagi belia yang belia perlulah wujudkan ciri-ciri bersasiah unggul yang telah dinyatakan agar dapat menjadi bakal pemimpin negara pada masa yang akan datang. Apa kesimpulan? Cadangan. Tadi tu cadangan lah. Oh, cadangan. Harapan. Harapnya negara akan lebih maju atas pemimpin negara yang bersasiah unggul dengan ciri-ciri yang telah dinyatakan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Susah siut. Okey, susah. Okey, dia bukan susah. Sebenarnya tajuk tu nampak macam susah, tapi okey, saya nampak macam ni. Awak memang basically ceritakan semua tentang ciri-ciri belia. Kan? Soalan minta awak bagi tahu pasal belia, tapi dia tak cakap pun kita perlukan ciri-ciri belia kan? Tapi biasanya cikgu saya tak pernah encounter lagi Okey, soalan yang Okey, tak apa.
sepatutnya macam ni. Slot pertama, yes, awak boleh elaborate tentang ciri-ciri pemimpin. Slot kedua, awak boleh masukkan faktor-faktor mengapa belia ataupun mengapa faktor-faktor yang menyebabkan belia pada hari ini sukar menjadi pemimpin, ataupun awak boleh masukkan usaha-usaha tadi belia tu ciri-ciri, okey, ciri-ciri tu macam usaha juga, okey, langkah-langkah untuk menjadikan seseorang belia sebagai pemimpin yang disegani. So maksudnya yang pertama tadi awak bagi ciri-ciri. Untuk slot kedua, awak boleh masukkan selain daripada ciri-ciri tu. Masalah apa, walaupun mungkin dekat kalau awak nak pilih 8 isi untuk ciri-ciri belia, walaupun awak dapat, tapi bila saya tengok perkataan ataupun pengolahan ayat tu dia dah macam marba sikit lah. Okey, tak apa. Untuk overall, saya boleh bagi semua markah untuk korang berempat ni dalam 24, 23 per 30. Okey, isi tu ada. Okey, tapi ada setengah benda yang macam mengarut sikit. Dia ni mengarut sikit saya tengok. Mengarut banyak ke sikit, macam tu lah. Okey, tak apa. Kita tengok balik isi yang saya sempat catch up daripada awak buat tadi. Okey, pertamanya adalah cara awak mengolahkan intonasi. Okey, saya tengok macam semuanya sangat-sangat berhati-hati, macam robot. Macam belia pula bising, belia sebaiknya melaksanakan ya, awak tak bersedia. Okey, saya tahu benda tu tak bersedia, tapi kalau boleh cuba praktis untuk dapatkan intonasi tu lebih santai tapi tak terlalu santai, dan memberikan penegasan lah terhadap isi awak. So bila ada sebutan macam robot tu, nampak berhati-hati sangat. Bila berhati-hati tu kita boleh buat kesilapan. Okey, so macam saya sebut randomly lah. Okey, macam dia ni, tiba-tiba ada negara berdaulat. Kenapa tiba-tiba kaitan dengan belia-belia negara berdaulat? Okey, sepatutnya awak, okey, setakat ni awak semua memang ada letak lah uraian, contoh, kesan dan juga penegasan. Semua ada. Cuma ada benda tu yang tak berkait sangat lah. Okey, contoh kat sini kalau kita tengok, isi dia ni adalah tentang belia yang bagus adalah belia yang berdisiplin. Okey, dari segi penghuraian tu, awak cakap cuba sebaiknya tugas mereka. Seperti awak tersentuh lah. Okey, belia yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan ataupun peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, dan belia juga akan mengaplikasikan kepada pengikut-pengikut ataupun rakyat di bawahan dia. So kena mention macam tu. Okey, dan tiba-tiba ada isu ketenteraan lah, lepas tu fokus ekonomi negara lah. Benda tu macam apa benda ni, lepas tu negara berdaulat. Okey, tak boleh lah, tapi awak punya penegasan okey. Untuk Imran, okey, soal korang lebih kurang saya tak bercakap, tapi saya sebut mungkin betul kot. Okey, Imran cakap tentang ciri belia sebagai amanah. Okey, amanah tapi awak tak bagi contoh. Okey, tiba-tiba ada perkataan belia tak patut bawa rasuah. Okey, sepatutnya dekat contoh tu awak cakap salah satu belia yang amanah adalah sifat tidak mengambil rasuah, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak bertanggungjawab dan salah laku jenayah. Masuk ke situ. So baru awak cakap tentang, dan implikasinya ini belia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang negatif seperti terjebak dengan rasuah dan sebagainya. Okey, impak awak punya kesan ada, dan penegasan pun macam tak berkait sangat. Okay, untuk Azib, awak cakap dalam sifat terbuka, tiba-tiba ambil kritik-kritik. Apa kritik? Mengambil ataupun cakna dengan kritikan ataupun komentar ataupun komen yang diberikan oleh rakyat dan warga negara. Okey, dan segala kritikan, bukan kritikan. Okey, kritikan ataupun segala pandangan daripada rakyat, perlulah pemimpin tersebut mengambil kira untuk memajukan kepimpinan negaranya. Okey, itu betul lah. Okey, dan contoh, okey, pemimpin yang bersifat terbuka dapat mengubah tampuk kepimpinan mereka ke arah yang lebih maju dan lebih terbuka. Okey, dan kesannya betul lah dapat sokongan, dan rakyat akan dan segala pemerintahan pemimpin tu akan didengar oleh rakyat dan nak punya penegasan. Okey, untuk Haider, sikap berani dalam diri sendiri. Okey,
So awak cakap tentang awak cakap contohnya pemimpin memampukan so macam pelik, memampukan tu tak ada. So penting untuk mereka bercakap dan berkomunikasi kepada rakyat. Dan pemimpin yang berani menyuarakan pendapat dan segala pandangan mereka terhadap rakyat. Dengan cara yang betul, dengan cara yang diterima oleh rakyat. So kat sini awak cakap contoh Syed Saddiq berani buat konten. Konten tu bahasa Inggeris patut kena buat kandungan. Kandungan video di TikTok. Jadi saya dah faham. Untuk Syed Saddiq ni, awak cakap tentang selalu buat video dengan Bella, tunang dia ke apa? Tak elok kalau Tentang kalau kat situ tak saya tengok dia dengan dia bercinta je, tak ada pun video-video yang berani. Mungkin ada lah kot. Yang berani tu mungkin lah dari segi ada masuk pertandingan Iron Man tu kan. bukannya itu boleh lah. Ataupun orang cakap dia tak ada komen sangat lah tentang negara. Bagilah pemimpin lain yang lebih macam menyelah sikit. Dia okey, tapi saya tengok dia tak banyak gosip cerita. Jadi macam awak boleh gunakan banyak menteri-menteri. Okey, contoh ada seorang menteri, dia bukanlah menteri, dia yang berhormat kan. Yang dekat Melaka tu, yang dia selalu tolong orang susah kat Melaka tu. Okey, jadi awak tengok dia berani. Dia berani menyiarkan pandangan dia tentang rakyat-rakyat di Melaka, macam tu. Okey, kesan pun tak berkait sangat. Lepas tu ada penegasan okey. Okey, dia ni isi yang kedua, keyakinan yang tinggi. Okey, awak cakap dan akan memberikan pendapat belia keyakinan yang tinggi, akan memberikan suara pendapat belia tinggi. Macam peliklah pula perkataan tinggi tu. Okey, Yang kuat cikgu, yang ayat kuat. awak ni macam pelik sikit lah. Belia akan mendorong dan okey, pengolahan ayat kena betulkan balik. Okey, isi awak saya tahu awak dah masukkan apa, tapi bila pengolahan ayat tu dia cacat merba, isi awak tu saya tak boleh nak, bukan saya tahu, tapi kita masa bila kita dengar tu macam dia celaru sikit. Okey, awak cakap keyakinan diri, jadi kena bagi tahulah keyakinan diri instead of apa. Okey, dia sangat yakin dan membuat keputusan dengan apa yang dia akan membuat, menanggung segala keyakinan dalam menanggung segala risiko dan pulangan yang akan dia dapat. Okey, Imran sifat pandangan jauh. Okey, belia tahu benda yang diletakkan dalam pentadbiran untuk maju ke tempat tersebut. Macam pelik pula. Okey, berpandangan jauh ni adalah dia melihat sesuatu perkara mungkin dalam jangka masa yang sangat lama. Okey, dia tidak melihat hanya kesan ni kepada esok. Awak boleh kaitkan belia pandangan jauh ni, dia boleh melihat kesan kepada kepimpinan dia dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang. Madam anak dia. Cikgu? Hai cikgu. Ya. Okey. So kena betulkan sikit isu dia ataupun huraian yang contoh dia. Okey, kesan awak betul, penegasan awak bagus. Okey, untuk Azib, peranan pemimpin yang tegas. Okey, ketegasan yang perlu. Okey, ketegasan ni perlulah tinggi agar dapat melaksanakan kerja-kerja yang besar dan projek-projek yang membangunkan negara. Okey, pemimpin yang tegas ni sebenarnya dia adalah pemimpin yang berani untuk menegur dan membuat peneguran terhadap rakyat dia yang melakukan kesilapan dan tidak memilih bulu dalam membuat hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan dan jenayah. Itu maksud dia pemimpin yang tegas. Okey, dia tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa yang dia ada untuk menolong orang yang salah, walaupun golongan tersebut adalah terdiri daripada saudara mara ataupun orang yang terdekat dengan dia. Okey, maksud dia menggunakan kuasa ni dengan betul, dengan menegur, dengan tegas kesalahan-kesalahan yang tidak patut dilakukan oleh rakyat. Okey. Dan tapi kesan awak dapatlah kita negara yang maju dengan sekumpulan rakyat kerana pemimpin yang tegas. Okey. Pemimpin yang tegas ini dapat melahirkan satu rasa hormat rakyat kepada beliau ataupun individu tersebut kerana rakyat akan merasakan hak mereka dipelihara dan segala kesalahan yang dilakukan oleh rakyat tidak akan
sewenang-wenang ni dilakukan oleh orang lain. So boleh bagi isi yang macam tu lah. Okay, so ada kesimpulan. Kesimpulan ada, penutup pun ada. So lepas ni boleh gunakan metod yang saya bagi, isi, kena ada huraian, kena ada contoh, kena ada kesan. Saya ada bagi nota. Dan tengok bagilah peribahasa. Awak tak ada peribahasa. Okay, bagilah 1, 2, 3 peribahasa yang menerangkan tentang situasi yang berlaku. Okay. Lagi satu, okay. Apa yang perlu suara saya rasa okay, cuma intonasi tu je lah, macam agak robot. Dan banyak perkataan-perkataan ataupun isi huraian tidak berkaitan dengan isi utama je. Itu je. Okay, so untuk next trial minggu depan, so practice lah banyak-banyak tema. Kalau dapat tema yang susah ni yang mungkin awak terkejut sikit, tapi apa yang saya sarankan boleh baca karangan dan contoh jawapan karangan. Okay? Tu cara saya nak pula. Let's go. Tengok abang. Hai. Okay, so, awak saya rasa kawan semua boleh. Itu ada. Tapi itu je, pengolahan ayat tu dia macam kacip sikit. Macam pelik ni ayat apa. Daniel tu kena hati sikit. Kita try. Sorry cikgu. Nanti apa boleh dipenuhi yang budak-budak. Okey lah, saya nak tidurkan anak saya. So kita akan jumpa kat kelas nanti, kat sekolah nanti. Okay, cikgu. Apa nanti bentuk nota yang saya bagi. Itu saya bagi contoh lah. Kalau sempat saya tanya lagi contoh yang lain. Okay? Okay, Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Itu saya boleh Okay. mati dah ni. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Assalamualaikum. Selamat malam cikgu. Bye. Bye cikgu, semalam. Okay, bye. Salam. Okay. Kau 1% gila. Ya. Nak mati dah.